YT pun YT lah. Nanti kita update dengan TikTok. Okey, start je lah. Okey, dah keluar. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malam ini kita adakan acara night talk di kawasan sungai yang tak berapa sungai, dan asalnya di sini adalah sungai, aliran sungai, tetapi telah kering. Ada air terjun tapi telah kering. Jadi kita bersama dua orang peserta night talk kita, Danish, Yes. ya, dan Mati. Okey, akan berborak, berbincang di suasana malam di suasana malam. Jadi kita tinggalkan anda dalam masa 40 minit lebih kurang. Walau apa pun yang terjadi, jangan lari. Okey? Okey, semoga berjaya. InsyaAllah. Alright. Okey. Okey, live on. Assalamualaikum. Saya hari ini saya bernama Muhammad Danish dan saya Anafi. Hari ini kami nak sembang malam di kawasan pedalaman sungai di sekitar area Melaka. Kawasan ini dirahsiakan sebab kawasan ni bukan semua orang tahu. Di area Melaka. Di area Melaka. So yang dulu dikatanya ada sungai dan sekarang Dah kering. dah kering. Kita nampak juga ada aliran sungai tapi tidak nampak sungai lah. Anak sungai ada. Anak sungai ada. Tapi sungai yang betul-betul sungai tu dah kering. Dah kering. Kami tak tahu apa punca dia. Dan saya rasa macam jarang orang datang ke sini. Betul. Kan? Dengan cerita ramai jarang orang datang. Sebab kawasan ni pedalaman Agak daripada pedalaman juga daripada arah nak masuk ke sini dalam lebih kurang 1 kilo ke 2 kilo macam tu anggaran. Padan jauh juga ni. Berperlu. Kecap juga Hari ni suasana dekat sini agak seram, tenang dan sejuk. Sejuk. Betul. Cuma itulah sunyi pula ni. Suasana sini agak sunyi. Kalau bercerita di tempat ini adalah serba sedikit yang orang cakap tentang kawasan ni. Kau pernah dengar ke Hanafi tentang tempat ni? Tapi tempat ni diorang kata ada kubur lama. Ya betul, kubur. Dengan cerita Ada 3 kubur kat belakang dekat belah sana. Belah sana. Dan Tak pasti kubur tu kubur siapa. Dan nama Taylor, diorang kata memang kubur lama lah. 3. Faham. Tapi kat sini diorang ada pernah cakap kawasan ni ada penampakan dari segi orang kata tu banyak. Yang orang kata paling kerap nenek kebayan. Dengar juga itu. Nenek kebayan yang orang Itu yang orang kata yang orang yang duduk kat sini, sekitar sini. Tapi jalan dia geng nak masuk dah macam komando jalan dia. Tapi cerita pasal komando sini pun jalan antara tentera pun ada buat laluan juga sini. Diorang kata ada laluan. Ada Laluan yang diorang buat. Laluan yang diorang buat. Sebab jalan ni kalau nak masuk dia macam satu cabaran. jalan cabaran lah, sebab kita nak kena lalu pokok-pokok, ranting-ranting yang dah first, berjalar. Memang berjalar, lepas tu macam tak dapat jalan ke depan. Betul-betul tertutup oh. Dia punya akar pokok-pokok lama tinggal memang tebal-tebal lah. So kalau nak datang sini kena make sure kena pisau kena tajam lah. Betul. Parang tak tajam.
Macam kita orang datang tak bawa apa-apa. Tak bawa apa, kosong. tapi betul-betul mencabar. Oh, Gila mencabar tadi. Nak masuk sini. Lagi satu, kalau cerita penampakan lah kan. Tadi, time masuk tadi pun bulu rumah aku dah naik. Bulu rumah aku dah Ni, dah naik. yang time kat ni. Time dekat ada satu kawasan tu, dia lingkaran dia, akar tu dia berbentuk bulat. Dia macam ni. Faham. Akar dia jadi bulat, macam ada satu terowong. Satu kita terowong. Betul, aku ada perasan juga tadi. Time lalu je situ, terus bulu rumah semua naik, belakang semua naik. Cakap dalam hati, cakap aku datang sini nak buat podcast je. Podcast sembang. Nak sembang-sembang. Tak ada nak kacau siapa pun dalam tempat ni. Niat tak ada nak yang bukan-bukan lah. Niat tak ada nak bukan-bukan. Tak ada nak Memang mengacau betul. ke apa ke. Betul. Aku tadi pun bila dah nak dekat nak sampai, berat gila badan aku. Cakap gila benda apa ni, cakap jangan kacau aku. Niat aku baik ni. Seram gak ni. Oh ya, seram juga. Cakap tak apa lah, cuba dulu masuk lagi. Agak dalam kita mencari juga. Tadi ingat kan sungai dekat belah sana kan. Tiba-tiba dah macam ada tanah basah, cuma tak nampak aliran sungai. Betul. Rupanya sungai dekat, anak sungai dekat sini, cuma dah kering kan. Dia dah kering. So dia, aliran sungai tu sampai ke atas. So sungai tu jadi anak sungai, jadi kecetek je. Itu parah-parah buku lali je sungai dia. Tapi ini rasanya datang pada bukit air ni. Jadi dia akan terkumpul dan dia akan jadi sungai lah bawah ni. Kenapa? Kau ni buat aku takut lah. Tadi aku macam terdengar-dengar sih. Tak apa, kita teruskan je dulu. Dia dengar. Dia dengar. Okey. Kalau cerita penampakan lah kan. Aku nak tanya kau lah. Memandangkan kita kat tempat-tempat seram ni kan. Sejarah kau yang pernah nampak zahir ke ataupun sekadar sekilas ke? Yang macam zahir tak ada lagi. Okey. Cuma just sekilas-sekilas tunjuk diri, dia macam sekali pandang. Lepas tu dengan kena kacau, time tu cawan yang elok-elok cawan yang elok-elok dah teratur. Okey. Tiba-tiba pops jatuh satu. Oh jatuh Jatuh, itu pengalaman aku yang seram lah. Time tu kau tengah buat apa kat rumah ke apa? Aku time tu dekat kedai. Ada satu kedai ni. Aku tolong dia buat air. Okey. Tolong buat air semua, stok standby ni lah, catering. Bila time tu pagi. Dalam pukul 4 macam tu lah. Faham. Aku seorang. Sebab aku nak mulakan awal kan. So bila dah Makan kapur dulu kau kan. dia bila dah buat air, tiba-tiba cawan yang dah susun elok, satu jatuh. Dia macam terkeluar daripada tu. Time tu kau fikir apa time tu? Aku just tak apa, mungkin tak betul lah kot. Tapi yang pertama tu aku ingat yang dia jatuh biasa lah. Tapi bila kali kedua tu aku tengok ke belakang, aku tengok elok tersusun. Memang rata gila lah benda tu. So dia macam ada yang tarik. Oh ya. Dia tarik dua. Bila dah sampai 3 tu aku cakap, weh tolong lah jangan kacau aku. Aku nak buat air ni. Lepas tu tak lama, tak lagi. Kedai tu memang ada gangguan ke apa? Bukan gangguan, tapi ada juga rasa-rasa. Sebab aku seorang pagi, sunyi. Dia macam belakang-belakang tu gelap lah. Faham? Itu pengalaman aku paling tak dapat dilupakan. Bila tengah buat air, kau bayangkan barang yang elok macam Tersusun. macam ni. Okey. Stop, tiba-tiba terbang. Ya. Terbang ke? Aku cakap, start tu aku dah mula seram. Tangan aku dah menggigil, aku dah tak boleh buat air. Aku nak call atau aku nak, sama time tu pilihan aku sama ada aku nak buka zikir atau nak call orang.
Aku nak buka dekat telefon kan. Cakap sama ada aku nak buka zikir ataupun aku nak call orang. Lalai aku terpaksa apa ni? Buka zikir, aku tahan, aku buka kuat-kuat. Sampai orang datang. Member aku datang. Bila member datang, aku dah reda sikit lah. Tapi 2 hari juga demam. Dia ada ikut balik tak ada? Tak ada. Tapi kau tak ada mimpi pelik-pelik lah. Mimpi pelik tak ada. So itulah pengalaman aku yang aku tak boleh lupa ya. Best juga pengalaman kau. Tapi kena kacau tu dia tak tunjuk rupa tu kira. Ada dia lalu belakang aku sekilas. Dia nampak macam ni bentuk dia. Nampak juga macam perempuan. Okey. Kau tahu muka yang pucat, lepas tu bibir yang kau tahu bukan. Macam bibir dia macam pakai gincu hitam. Tapi dia sekilas lalu. Kau tahu cari balik dah tak ada. Rambut dia macam mana rambut dia? Rambut panjang lah. Angin ni? Angin. Macam aku pula kan. Macam kau pengalaman kau? Kau nampak zahir ke atau sekilas? Kalau kita cerita, aku ni kaki camping. So bila aku kaki camping, aku biasalah camping dengan kawan-kawan aku. Ada satu hari tu aku camping dekat Kuala Langat. Tapi tak boleh beritahu lah sebab tempat tu famous. Lagi kan orang tak nak datang pula tempat tu. Kuala Langat ni kan, tersilap aku ingat tapak dia nombor 7. Nak masuk tempat tu mencabar juga jalan dia. Kita orang pergi camping, ngam-ngam pula time tu hujan anyai. So aku pun dah alamak hujan kan. Kita orang pergi dekat petang sebab kita nak bermalam sana sampai esok pagi baru kita check out. Nak rasa lah camping malam ni macam mana kan. Selalu camping sampai ke malam pukul 10 dah kemas balik. Kita orang tak pernah tidur semalam. Tapi sekarang dah kerap-kerap lah. Tak tidur Tak tidur. Kita orang selalu datang pagi pukul 8, 9 sampai kita buka kemah sampai pukul 10 tutup balik. Tu kan. Habis Sekarang satu hari kadang tidur sana. Kita bagi aku lah, kalau nak camping best main hutan lah. Hutan nak berkawasan sungai. Sebab apa, kawasan dia angin tak berapa nak kuat. Kalau main pantai kena standby pancang tu, nak kena panjang lah paku dia. Kau tidak terbang. Aku pernah camping kat pantai. Aku cakap kau nak patah kemah, aku cakap kau macam ni. Dah kemah tapi penyet lah, kena angin. Dia punya angin kuat. Sebab dia kawasan luas. Lepas okey, cerita pasal tu, kita dah sampai pukul 4 macam tu. Sampai je pukul 4, kita pun hujan renyai lagi kan. Lepas tu hujan selesai, tak apa, kita tunggu reda. Kita panggil brother tu bawa lah kita suruh ambil lah barang-barang kita orang semua, bawa pergi tapak base 7. Base nombor 7 lah. Dah pasang. So dah dekat maghrib, dalam 2 jam lebih lah, dekat pukul 7 lebih. Pasal kemah? Pasal kemah. Sebab kemah kita orang kemah 12 orang punya. So memang besar lah, pergi dalam 6 orang. So bila dah pasang semua tu, dah standby api nak bakar, nak untuk masak lah malam, BBQ semua, nak masak ayam bakar semua. Okey dah. Time tu pula aku dah letih sangat pasang kemah semua tak reti. Kebetulan pula kat situ aku je yang reti pasang kemah. Aku dah pasang kemah semua. And then aku pun terlelap sekejap lah. Time terlelap tu aku cakap dengan kau, sekejap. Tak nampak bunyi apa.
Okay, daripada pasang kemah tu, nak cerita kan, apa namanya, aku lelap kan, lelap dalam setengah jam lah. Bangun-bangun dia dah siap masak, masih tengah masak lah. Ayam bakar BBQ tu masak. Okey, kita pun main game sampailah kita borak, night talk semua. Cerita pasal masa-masa zaman muda, zaman kecil dulu kan. Lepas sampailah pukul 12. Masuk pukul 12. Lepas masuk pukul 12, semua pun dah nak start tidur. Aku cakap awal lagi kan, aku tak tidur ni. Tadi dah tidur setengah jam. Tentu pukul apa agak? Dan tu kakak aku 12 lebih lah, aku 1 lah. Semua dah nak tidur lah. Sebab ya dalam hutan lain tak ada. Kau nak main pun macam ni. Ya, betul. Tapi kalau time tu lah seronok untuk lepak-lepak. Sebab diorang barai. Diorang tak best lah, tak function lah macam ni. Masuk hutan, camping tapi korang tidur. So aku cakap, alah tak apa lah kan. Tunggulah seorang member aku ni masih tak lelap lagi. Tak lelap lagi, tapi handphone ada satu bar. Dia ada lain juga. So tak tahu ada belek-belek telefon dia. Tahu-tahu dia terlelap. Lepas dia terlelap tu tinggal aku seorang. Bila tinggal aku seorang, aku pun dah jadi alamak macam mana. Aku pun nak pergi kencing time tu pula. Tak tahan nak kencing. Jarak nak pergi ke tandas lebih kurang dalam 100 meter. Ish. Tandas dia. Sebab jauh dia Jauh juga ah daripada campsite. Daripada campsite jauh nak pergi, sebab dia tandas dia dekat belah tengah. Kita punya campsite belah dia tengah, lepas tu dia buat lingkaran macam Lingkaran. Tapi bila nak lalu kena lalu hutan juga. Lalu track. Kalau dia ada liku-liku dia. Ada track dia untuk sampai pergi tandas. So lepas semua tidur lah, senang cerita. Lepas semua tidur, aku pun cakap tak apa lah, bermodalkan handphone punya torchlight. Aku pergilah toilet. Kadang-kadang aku pergi toilet tu, first dia tak rasa apa lagi tau. Dia suasana tu aku tak fikir pun pasal benda-benda macam tu. So lepas dah pergi, lepas on the way, aku ambil telefon, ambil flashlight, buka flashlight sampailah pergi ke toilet. Pergi toilet tu, time nak balik pada toilet tu, itu pengalaman seram aku lah. Rasa macam lain macam. Kini kau pergi tandas tu seorang lah. Seorang lah. Kini kalau keluar pun ikut ni lah, dia punya tu. Ikut track balik sama. Tapi jarak 100 meter tu tak ada isu pun bagi aku. Bagi aku dia, as long kau tak sesat tak pun. Sebab track dia senang je bagi aku. Sebab track dia memang ada jalan, memang tahulah jalan dia kan. Time on dia balik tu, aku dah dengar menyanjing. Aku cakap dia macam mengaung kan. Dia tapak ni dia belanjing ke kan. Aku cakap, so dalam hati aku cakap aku biar je lah kan, dengar menyanjing. Pasal aku buat tak tahu, aku jalan je lah macam biasa. Jalan. Lepas aku jalan tu, aku cakap macam ada orang panggil aku. Panggil nama aku lah. Dia panggil nama aku tapi dalam nada suara yang macam Melayu. Melayu. Minta tolong. Aku cakap, alamak. Kat situ aku letak sedap hati. Aku cakap, ni lain macam ni punya ni kan. So kat situ aku cakap dalam hati, aku baca-baca sikit lah. Baca-baca kuat hati. Aku terus lari. Aku bukan lari lah, maksudnya jalan. Laju. Aku cakap, setiap kali tapak aku bergerak tu, aku dengar ada tapak juga ikut pada belakang. Setiap kali tapak. Tapak dia dah bunyi macam kuat. Dung. Aku cakap, macam kan, siapa duk ikut aku ni? Aku berhenti je. Aku cakap, macam dia ikut ni kan. So aku nak sedapkan hati, aku cakap tak ada kot. Sebab aku pijak ranting kot kan. Untuk dengar bunyi lain-lain kan. So bila dah nak sikit lagi lah, lagi point sikit nak sampai kan, ngam-ngam aku dah nampak kita punya lampu ni lah, lampu kemah tu kita orang pasang keliling. Rasa dah nampak lampu kemah, rasa selamat lah. Sampai-sampai aku dekat base camp lain.
Ai, Aku dekat base camp lah. Aku cakap, "Uish, ini base camp 6 kan." Aku cakap, aku salah jalan kan. Aku cakap, lepas tu tiba-tiba anjing yang berbunyi tadi tu berbunyi kat belah arah sana. So aku cakap, "Uish, apa hal ni anjing ni berbunyi pula kan." So aku patah balik. Tak adalah aku nak pergi jenguk base camp 6 tu. Aku cakap, tengok lampu. Cakap macam lampu kita orang. Tengok base untuk 6. So aku patah balik. Masuk sempang. Okey, dah nampak base camp 7. So kat situ aku cakap, ini banyak main kat fikiran ni kan. bunyi angin ni. Tu bunyi angin ni. Tak tahu. Okey. Bis lain. Okey, dah sampai. Aku dah nampak aku punya base lah, nombor 7. Okey, tak apa, aku masuk lah. Full lega lah. Dah betul sampai kan. Sampai. Aku tengok diorang semua tidur. Sampai tu first benda aku lega, aku dah sampai lah. Masuk, aku pun nak tidur. Try masuk nak tidur tu, anjing punya bayangan tu tengah lalu dekat aku punya campsite. Anjing. Anjing tu. Aku cakap, anjing ni ke yang ikut aku tadi kan. Kau bayangkan, aku buka sebab kita ada lebih ayam. Mungkin dia nak ayam ke apa kan. So aku ingat, tak apa bagi makan ayam ni kan. Aku buka je tengok anjing tak ada. No. Aku cakap, ni anjing dah tak ada ni kan. Siapa tadi lalu kan. Cakap tak apa lah, aku letak je lah ayam tu kat situ kan. Hilang je lah. Aku letak je mangkuk, pinggan plastik aku letak kat situ. Aku cakap, nanti anjing tu datang, ambil lah makan. Aku masuk, nampak bayangan anjing tu. Nampak bayangan anjing tu datang dekat pinggan tu. Aku buka je zip tu, tiba-tiba kawan aku, "Pam, kau kenapa?" Macam tu kan, dia pegang belakang aku. Aku cakap, dia terbangun lah, seorang member aku ni. "Kau kenapa?" Cakap, "Tak ada, aku bagi makan anjing." "Mana ada anjing sini?" Macam tu. "Sejak bila tempat ni ada anjing?" Macam tu. Aku cakap, tak akal lah ada anjing. "Tak ada, aku nampak." Aku cakap, "Sini aku nampak tu. Tu anjing tu kat luar." Lepas tu tengok, mana? Buka, kita buka. Tengok, ayam tak ada, anjing pun tak ada. Aku cakap, habis? Lepas tu aku cakap, mana pergi ayam tu hilang? Lepas tu memang aku cakap, kau ni mepek-epek lah. Pergi tidur kan. Dah malam, esok pagi kita nak bangun, nak kemas lagi semua. Aku pun ni, dia pun sama tidur. Sama tidur, time dia nak tidur aku cakap, aku betul nampak anjing. Dan kau ni, daripada dulu sampai sekarang, aku kan kerap-kerap ni. Tahu kan? Kerap-kerap ni kan. And then, lepas dah ni, aku bakar rokok lu sebatang. Macam tak sedap lah badan. Tak sedap badan. Kau sesat dulu. Macam lama kita ni. Tak boleh sesat. Betul? Lepas tu dah anjing tu, okey, tiba-tiba time aku nak tidur tu, aku nampak kelibat macam orang tinggi tengah lalu. Aku dah dengar. Dengar bunyi baby kan. Yang itu Dengar bunyi baby tak? dengar. Tak. Ni kau lain. Malah padam pula. Itu real. Yang buat tu. Itu real. Macam dekat rumah atukku. Aku tak tipu. Sumpah. Ini aku cakap. Loh. Itu dia tau. Serius. Macam kat aku punya rumah tu. Lepas tu, cerita-cerita, kau bayangkan. Biar. Kau jangan bertukar sudah. Mana ada. Kau jangan. Cerita-cerita, nampak orang tinggi.
tengah lalu. Badan dia sasa tau. Badan dia sasa tau. Okay. Hujan. Mana hujan? Hujan lah. Hujan, serius. Mana hujan? Hujan. Tak ada. Aku rasa. Tak ada. Hei. Ni buat seram. Kau okey tak? Sekejap. Hei. Cakap mana tadi? Ke mana? Kau pun lupa. Ya. Hei, kau okey tak? Badan aku dah tak sedap. Rasa macam ada orang duduk kat belakang. Bukan duduk lah, macam pegang belah kanan. Yang buat hal. Kita tak tahu bila habis ni. Serius, badan aku berat. Belakang ni rasa bahang. Hei. Nak aku Itulah kau rasa hujan tadi. Nak aku sambung dua cerita. Part aku nampak orang badan besar tu kan. Dia lalu dari kemah aku. Pusing. Aku cakap alamak, ini hujan ni kan. Aku tak rasa. Hujan. Rasa hujan tadi. Tak ada. Renyai. Serius. And then badan besar tu bunyi tapak kaki dia kuat. Lepas tu dia tengok je. Tapi dia tengok arah kemah tu kan nampak bayangan. Dia tengok je kat arah aku tengah tidur. Aku cakap Okey tak? okey. Kenapa? Okey je. Kenapa? Tiba gelak ke ni? Aku okey, serius. Kau nak tanya apa tadi? Aku lupa. Aku pun lupa. Sekejap. Aku bagi rokok. Okey. And then lepas dia tengok aku tu, makin lama makin dah merapat. Rapat sampailah betul-betul jarak dia. Aku baring kat kemah tu betul-betul kat depan muka aku. Dia tenung kat kemah tu. Tinggi lah, tapi dia bungkuk lah. Dia bungkuk, dia tengok. Kat situ aku jantung dah laju lah. Aku cakap dalam hati kan, kalau kau nak kacau aku, baik kau gerak lah. Sebab aku dengar. Hujan ni. Kau dah tadi hujan. Aku tak rasa aku salah tadi. Tadi aku nampak orang lalu lalang situ. Ini apa hal? Serius. Aku nampak orang lalu lalang tadi situ.
Kau jangan, sana bahagian kubur. Ni bukan. Ya, aku nampak. Serius. Mungkin ni kot. Mungkin tim ke bukan. Mungkin ni lah kot. Tapi tim duduk sana. Apa? Tim kita duduk sana. Hujan lah. Okey. Buang masa. So, macam mana sekarang? Buat. So. Jangan gelak. Okey. Okey. Ada orang lalu situ. Kau tak rasa apa-apa? Dada aku dah start menekan dah ni. Ni apa tiba-tiba ada asap ni. Jangan ditegur. Di tengah-tengah ni yang ditegur. Kalau tadi tegur late. Cak aku tengok pukul berapa. Terline. Tak ada yang sekejap. Tapi kan tempat ni macam tak berapa nak ni. Tak berapa nak. Kau main telefon pula. Sekejap lah. Kalau nak tengok ada line ke tak? Lama sangat ni. Line? Aku tak ada. Sedap mungkin. Okey tak? Tak ada, tempat ni tak berapa nak ni. Best. Asal? Kau rasa ni? Banyak bayangan. Macam bukan. Kau mana ni, kau cuba tengok sana. Duduk sana. Kau ni cubalah jangan tegur je. Badan aku betul sumpah tak sedap sekarang. Dah macam cucuk. Tahan. Tahan. Nampak tangan aku. Naik lu, tahan. Jangan. Tangan aku dah. Tangan aku sejuk ni. Belakang panas, tangan sejuk. Mungkin sebab ni aura sini. Hutan kan. Hutan. Tapi kau tahan. Dia tahu bila sampai. Okey tak? Okey. Apa benda lah aku nak cakap tadi? Aduhai. Lupa lah. Boleh istighfar.
Cuba kau tanya tim dekat mana. Macam mana lain tak ada? Badan dah berat. Tanya aku tanya lagi je. Sejuk lah aku. Sejuk. Kiri kanan sejuk. Kalau orang, ada orang lah depan dia. Yang bukan-bukan. Tadi nampak satu orang. Mana ada orang? Kita berdua je. Nak pakai lampu kejap boleh ke? Kita berdua je. Oh ya. Kau jangan masuk slow Kau jangan masuk slow. Susah aku tak lampu. Ni buat hal. Kita berdua ni. Kau nak tanya soalan ni kat aku. Ha? Tanya soalan. Okey. Kau pernah kena rasuk? Pernah. Kau jangan jawab macam tu. Dia sistem. Ha? Sistem dia macam tu lah. Lengo. Ni badan aku satu badan aku. Tapi ni kau okey tak? Okey. Kita berapa minit lah diorang ni tinggal kan. Aku rasa lagi 10 minit. Nak kena balik tempat sana ni. Tak sedap badan ni. Dah tak sedap? Serius lah? Serius. Ni serius? Serius. Sekejap kau tahan sikit lagi. Aku tak boleh buat apa. Siap. Kau jangan terbenung. Siap. Kau okey tak? Okey. Banyak buat hal. Tahan sikit lagi. Ada orang lah tadi. Tadi aku nampak ada orang. Bukan, jangan. Kau kuat juga menegur ni. Senawa ya. Dia tanya soalan. Soalan. Seram-seram sikit ya. Kau kenapa senawa? Biasa lah, gastrik kot. Dah sampai gastrik. Gastrik. Alamak, gastrik pula. Itu perkara biasa. Kau okey tak? Tengah sunyi ni. Ada orang lah kat sana. Kan. Tak ada. Kita berdua je. Di tangan aku dah shaking kan. Sejuk baik. Kiri kanan. Istighfar. Jangan kita berdua je ni. Finish. Okey tak? Nish. Kau okey tak? Nish. Nish.
Jangan pandang aku macam tu tu. Nis. Weh. Nis. Jangan. Nis. Jangan buat hal. Okey tak? Okey. Weh, asal suara aku macam tu? Nis. Kau ni buat hal ni. Weh. Kau buat apa kat sini? Nis. Nis. Tak kelakar tu. Serius. Ha, Weh, Nis. kau buat apa kat sini? Weh, Nis. Jangan main-main, Nis. Ha, Nis. Tak kelakar, weh. Tidur kan? Nis. Weh. kau Ni, buat weh. apa? Sedar, weh. Nis. Weh, Kau kau buat ni. apa ramai kat sini? Nis. Weh. Apa tujuan kau kat sini? Weh. Ha! Nis. Nis. Jangan buat hal, Nis. Weh. Weh, istighfar, weh. Weh. Nis. Weh. Kau keluar dari tempat ni. Nis. Weh, tak kelakar, weh. Nis. Weh. Kau masuk tempat aku. Buat cara baik-baik. Weh. Nis, sedar, weh. Apa ni? Nis. Ha? Kau jangan tak kelakar, weh. Kau jangan. Nis. Nis. Dennis. Jangan kau baik-baik. Kau dah Weh, istighfar, weh. Apa niat kau? Weh. Nis. Ha? Istighfar, weh. Weh, Nis. Tak kelakar, weh. Nis, istighfar, weh. Nis. Nis. Bukannya baik-baik. Apa tujuan Nis. kau kat sini? Nis. Korang. Korang. Nis, istighfar, Nis. Sebelum aku panggil semua kat sini. Dennis. Kenal aku. Dennis. Weh, istighfar, weh. Weh, Dennis. Okey tak? Mana diorang ni? Tim. Weh. Mana diorang? Nis. Weh, istighfar, weh. Kau jangan macam tu. Dennis. Weh, istighfar, weh. Tim. Dennis. Tak kelakar, Nis. Istighfar, weh. Kau keluar daripada tempat ni. Weh, Dennis. Dennis. Dennis, weh. Sedar, weh. Dennis. Kau jangan sentuh aku. Weh, Dennis. Dennis. Kau keluar sekarang. Tim. Aku tahu antara kalian ada yang hebat. Jangan. Weh. Dennis. Istighfar, weh. Kau panggil siapa yang hebat tu datang kemari. Dennis, istighfar, Dennis. Dennis. Aku mau semuka dengannya. Dennis, weh, sedar, weh. Weh, Nis. Dia tahu keberadaanku di sini. Weh, jangan buat macam ni, Nis. Tak kelakar, weh. Nis. Panggil dia datang. Tim. Weh, Nis, sedar, weh. Istighfar. Dennis. Aku nak dia. Dia datang menghadap aku sekarang. Weh, Dennis, sedar gila. Dennis. Sebelum korang semua tak keluar daripada Weh, tempat ni. istighfar, weh. Dennis, istighfar, weh. Setiap pintu ini ada penjaga dia. Weh, Dennis, tak kelakar, weh. Korang masuk suka-suka.
Korang ada bagi salam tak masuk? Ni sedar weh. Tak kelakar ni, Nis. Aku tanya, korang masuk sini ada bagi salam? Dennis, kau jangan buat macam ni, Dennis. Kau tahu aku jaga tempat ni. Dia tahu aku jaga tempat ni. Mana kita orang niat baik. Apa niat kau kemari? Kita hanya nak rasa suasana. Weh Dennis, tolong ah. Tak kelakar weh. Budak ni dekat tepi. Tim. Ha? Tim. Diorang tu aku akan sakitkan. Weh, Nis, kau jangan Nis. Aku tahu antara diorang ada penjaga. Tapi penjaga diorang duduk di luar. Tak lepas masuk. Sebab ini kawasan aku. Weh, sedar Nis. Kau Nis. Nis. Weh, Dennis. Weh, istighfar. Dennis. Istighfar. Weh. Tak kelakar weh, Dennis. Mana tim? Dennis. Aku nak dia datang sini menghadap aku. Mana tim? Dia tahu aku dah ada dalam budak ni. Weh, Dennis. Tak kelakar weh. Istighfar. Tim. Nis. Kau panggil dia sekarang. Weh, Dennis, sedar weh. Kita berdua je ni. Weh, Dennis. Weh. Jangan macam tu tu. Kita berdua je ni. Weh, Dennis, istighfar weh. Mana dua orang ni? Dennis, istighfar weh. Weh, sedar. Dennis. Weh, Dennis. Kau panggil dia sekarang. Weh, Dennis. Weh, kau jangan bukan. Hei. Mana dua orang? Dennis. Lama. Dennis, sedar weh. Dennis. Weh, kau buat apa weh? Weh, Dennis, jangan macam tu weh. Weh. Tim. Weh, sedar weh. Istighfar. Dennis. Dorang ni. Kau panggil dia. Tim. Dennis, tak kelakar weh. Tolong ah. Jangan buat macam ni kat dalam ni. Weh. Kau lihat siapa di sana belakang. Dennis, kau ni. Dorang ni. Weh, sedar weh. Tunggu aku panggil semua datang. Hei. Tu mana dorang ni? Hei. Weh, sedar weh. Dennis. Dennis. Mana tim? Tim. Dennis weh, istighfar weh. Dennis. Weh, Dennis, istighfar. Dennis. Weh, sedar weh.
Ada orang ni. Dinis. Sedar weh. Tolong lah sedar. Kau panggil sebelum kau sakit. Dinis, istighfar Dinis. Aku nampak titik kelemahan kau. Weh Dinis. Jangan macam tu Dinis. Kau tak nak kenal ke aku siapa? Weh sedar weh. Ni tak kelakar weh. Aku dah goyang lutut ni. Nis. Weh Dinis. Weh sedar weh sedar. Nis. Dinis. Kau panggil dia datang ke sini. Weh sedar weh. Aku betul tak kelakar weh benda ni. Kau panggil dia! Weh Tim. Tim. Weh sedar weh. Istighfar weh. Nis. Tolong lah ni dah. Kita berdua ni Nis. Di mana Tim weh? Tim. Nis. Sedar weh. Nis. Nis. Ini orangnya. Engkau mau apa di sini? Duduk naik top. Kenapa engkau bawa ramai-ramai? Okey, aku bagi salam. Assalamualaikum. Kau keluar. Bismillah. Allah. Okey. Ai, noi. Tangan tu sejuk kiri kanan. Tangan tu sejuk. Macam nak mati je. Weh, kau tak kelakar weh. Oh, tolong. Oh, kita siapkan tanah ha. Ada dua. Acara nampak untuk cara yang berlaku. Apa? Yang kata? Cara tak sengaja ya. Cara tak sengaja. Tapi steady ya. Boleh? Boleh. Boleh bilang itu. Jadi dengar tu. Untuk ni. Okey. Dan buka rumah tu. Boleh. Boleh. Okey, kita teruskan untuk peserta yang seterusnya. Okey, untuk Lepak, hantu pun stres. Alam lain pun masalah tetap sama, yes. Jangan jerit bro, kami chill je. Hantu Melayu pun tak bahagia. Hantu pun lepak, hantu pun penat. Kalau jumpa malam anggap kawan